Ramai orang cakap nanti dah kaya barulah simpan emas. Tapi realitinya orang yang betul-betul kaya jadi kaya sebab dia mula simpan emas lebih awal. Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Emas ni bukan alat nak cepat kaya. Emas ialah alat disiplin kewangan. Dia ajar kita simpan nilai, bukan sekadar simpan angka dalam akaun. Kalau kita jujur dengan diri sendiri, tiap bulan ada je RM100 ke RM200 yang lesap tanpa sedar. Bukan sebab gaji kecil, tapi sebab duit tu tak diikat dengan apa-apa nilai. Di sinilah emas berperanan. Dengan Public Gold, simpan serendah RM100 dalam akaun Gap pun dah boleh mula. RM100 yang dulu habis entah ke mana, hari ini boleh jadi 1 gram emas. Aset sebenar yang kekalkan nilai. Masalahnya bukan harga emas naik, masalahnya kita tak bermula. Okey, baik tuan puan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, tuan puan boleh refer pin video saya. Saya akan bantu anda dari A sampai Z. Okey, jumpa anda di video seterusnya.